Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa qurwatina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billah al aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sebut pakai ikut sama-sama lafaz nazar i'tikaf. Lillahi alayya i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Wajib di atas saya beriktikaf dalam masjid ini selama mana saya berada di dalamnya. Alhamdulillah. Pertama sekali dan selamanya pujian syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, kerana masih lagi Allah berikan kita kesempatan, masa, peluang dan ruang dapat sama-sama kita meneruskan pengabdian diri kita selaku hamba Allah di atas muka bumi ini. Sangat beruntunglah orang yang rebut peluang saki-baki umur yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dengan memenuhi ruang tersebut, mentaati segala tintah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Walaupun kata ulama itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada buat taat. Walaupun demikian, orang beruntung ni Tuhan tetap beri taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang beruntung dan bertuah dan berjaya dunia dan di akhirat lebih-lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala meletakkan kita semua dalam golongan yang diampuni oleh Allah, golongan yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tersambung pengajian kitab ataupun muzakarah kitab Muhimmah, yang mana kita telah syarah minggu lepas mengenai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini masuk pada bicara Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa barakatihi fid darain. Amin ya Rabbal Alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Muhimmah, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah yang ditakuti atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya perempuan. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu wajib-wajib belajar dan mengetahui akan hukumnya,
supaya terpelihara segala amalnya perempuan itu yang kebajikan. Terpelihara amalan kebajikan. Dan lagi beroleh manfaat akan dia perempuan pada hari akhirat. Kerana beberapa siksa manfaat daripada beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhakakan suaminya di dalam dunia ini, pada esok harinya sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya. Sesal. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya perempuan itu dan duka citanya perempuan itu pada waktu itu. Waktu akhirat. Waktu esok harinya. I'lam. Baik. Kata pengarang, setelah dia mulakan dengan bismillah, maka didatangi dengan alhamdulillah. Itu bismillah dan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ini benda yang tak boleh lari kita maksudnya, untuk mendapat berkat dalam tulisan, dalam penyampaian, mesti kita datangkan dengan bismillah, dengan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kerana minggu lepas saya dah baca hadis mengenai kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayah fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa ajzam ay qalilun barakah. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka ia terpotong. Ada riwayat cacat, ada riwayat terpotong. Aqta' yang terpotong kepala. Abtar terpotong ekor. Ajzam yang cacat. Ai qalilul barakah. Semua tadi itu menunjukkan bahawa kurang berkat. Jadi kalau kita nak jadi pengurusi majlis ke, atau kita nak tulis surat ke, jangan lupa bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Kerana majlis yang tidak diselawat ke atasnya, dalam majlis itu tak selawat kepada Nabi, Nabi kata majlis itu serupa bangkai. Majlis itu baunya seperti bangkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cuba tengok sikit mengenai dengan alhamdulillah. Kerana benda yang kita dah ucap semua, kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa makna alhamdulillah? Sini dia tak bagi terjemah, kita pasal makna segala puji itu milik Allah. Itu alhamdulillah. Alhamdu satu, lillah satu, mana dua. Dua perkataan itu saling lengkap. Apa panggil? Sempurna dah makna dia. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita kata segala puji iaitu perkara-perkara yang positif saja. Hak molek, hak sempurna, hak comel, terbaik, semua tu hak puji. Lawan bagi puji, keji. Jadi betapa banyaknya puji. Puji-puji yang sangat banyak itu, maka ulama pun tolong buat skop, buat kecilkan puji yang betapa banyak, yang amat banyak. Sebab kalau kita tengok alif lam situ, alif lam jinsiyah. Mana jinsiyah? Banyak jenis. Puji-puji ni banyak pesing, banyak jenis. Ni kita nak cara hak yang puji saja. Tak secara, tak termasuk hak yang keji. Kalau capur puji dan keji, kau banyak. Ni ayat hak puji saja, hak molek saja. Maka ulama bahagikan kepada empat. Pertama, puji
Qadim bagi qadim. Orang ngaji pondok biasa dengar tak apa, mulai kaji balik. Ayah-ayah ibu kita ni biasa dengar dah mengaji surah ni masjid kita ni, dan saya yakin meja atau kursi ni telah diduduki oleh para ahli ulama yang hebat-hebat belaka. Setakat yang saya tahu memang hebatlah penterjemah apa panggil para ahli ulama yang pernah hadir di tempat ni. Jadi hak dapat tu dapat, tak dapat tu kita kaji balik. Puji-puji semua tu milik Allah. Tapi oleh kerana banyak puji, maka ulama akan bagi pada 4. Satu, Allah puji diri dia. Puji qadim bagi qadim, bahasa Arab lagi. Qadim tu yang sedia. Allah lah dikenal kepada zat Tuhan yang qadim sedia kala. Dia puji bagi qadim, mana puji bagi diri dia. So yang kedua, puji qadim bagi hadis. Mana zat Allah yang qadim memuji hadis. Jadi hadis makhluk dia yang baharu. Itu panggil baharu. Hadis mana baharu. Maknanya dia puji selain daripada dia. Yang ketiga, puji qadim puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim. Maknanya kita ni hadis yang baharu ini telah memuji zat yang maha qadim. Banyak dalam Al-Quran kita duk puji. Alhamdulillah, pujian subhanallah. Ni kita nak ringkas keceknya, hak nak yang kepak ni menjadi masalah dalam diri kita, harian kita ni, masalah yang kepak ni. Hak pertama, kedua, ketiga tu sekadar makluman kita lah. Tapi hak ni yang kepak ni, iaitu puji qadim, puji hadis bagi hadis. Ini hak muskilah. Ada muskilah. Iaitu masalah besar berlaku pada kita, hamba sendiri termasuk semua. Kenapa? Kerana terpedaya dengan puji hadis bagi hadis. Iaitu kita puji sesama kita. Tu. Jadi bila kita puji sama kita, hak ni yang jadi jarum syaitan masuk dalam hati. Syaitan tu cuba suntik masuk lalu. Bahaya. Walaupun orang ngaji dah, tok wali ke ataupun wali tu mungkin terselamat sebab dia dipelihara oleh Allah. Para ahli ulama pun terkadah dengan sebab puji ni. Sehingga Sayyidina Umar kata kepada sahabat dia, bila dia lalu satu tempat di tepi jalan, sahabat yang lain duk puji sahabat lain, maka Sayyidina Umar kata, "Waihak, qata'ta unuqa sahibak." Celakamu ni. Makna mu ni celaka, bahasa kita celaka kasar tak? Celakamu ni, telah kerak tekuk saudara kamu. Kerak tekuk, maksudnya apa? Boleh kerak tekuk juga dengan puji, bukan dengan pedang je. Ingat kau kerak tekuk dengan pedang, dengan pisau je, tak? Dengan puji pun, kerak tekuk, kerak. Kena sembelih. Oleh kerana itu, kalau kita tengok dari kitab ulama, terutama Wasaya Nuraniyah oleh karangan Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala, di antara untuk syukur, iaitu ia bagi perkara. Nikmat perkara yang menunjukkan kita ni seorang yang bersyukur, iaitu salah satunya kita kena puji orang, tetapi puji yang tidak melampaui sakat, kerana dalam hadis Nabi sebut, man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa-siapa yang tak terima kasih pada manusia, maka berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah sebenarnya. Jadi sepitah lalu, kita jangan faham, tak boleh puji langsung. Bukan tak boleh puji. Boleh. Tapi berpada-pada. Kerana puji itu boleh kesan kepada diri kita yang si puji dan yang kena puji. Kita hak je puji pun terkesan juga. Sebab apa? Hilang pergantungan kita kepada Allah. Kita puji isteri kita lebih-lebih. Isteri pula puji suami lebih-lebih.
Hilang bergantungan kita kepada Allah. Maka hak yang kena puji pula sama juga. Ia tak jadi hilang bergantungan pun, jadi riak. Ia jadi riak dan syirik di situ. Apa kata syirik? Kerana kata Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun. Tinggalkan amal, tinggal buat benda molek kerana manusia. Tinggal. Dia tak buat, tak semaya jemaah. Buat apa tak pergi jemaah tu? Kerana takut orang kata. Buat apa tak pergi, buat apa tak pakai serban, tak makan jubah? Takut orang kata. Takut orang lepas bersebeh. Macam-macam lah takut tu. Kerana manusia. Dia tinggal buat benda kebaikan itu kerana manusia. Maka itulah riak. Ulama orang itu. Riak tu. Kita duk faham sebelum ni. Buat benda baik. Nak nunjuk kat orang itu riak. Itu satu peringkat. Dan boleh berlaku kita tinggal suatu-satu benda amal kebaikan itu. Kerana takut orang caci atau orang puji lebih, maka kita tak bui. Tabung lalu dah depan mata, lalu dah waktu bit dah 50 riyal. Maka orang sebelah pun panjang tekuk-tekuk, dia pun tukar buh 10 riyal. Apa tu? Takut orang kata banyak doa. Tak jadi 50 hari sebab takut orang kata. Ataupun takut bini marah, tak juga. Takut bini mengepek rumah tu, pitih 50 riyal habis. Atau panggil riak tu. Yang keduanya, buat kerana manusia. Itu jelas-jelas syirik. Buat tu kerana manusia. Walaupun berbelah bagi. Mari mengajar atau mari belajar untuk dua. Satu kerana dunia dan satu kerana akhirat. Syirik dah tu. Berbagi. Bagi dua. Syirik Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan manusia ni supaya dia beribadah kepada aku dengan ikhlas dalam beragama. Itu. Boleh? Jadi lagu mana kita nak tepis pujian tadi tu, faham makna alhamdulillah ni. Sebab pujian yang dilantunkan kepada kita itu, kita tepis lalu kepada Allah. Dan kami masuk dalam hati. Hati-hati. Ini kena beringat semua lah ni. Kena beringat semua. Kena kata lapik Alhamdulillah lah. Alhamdulillah yang kita faham makna. Bukan Alhamdulillah jadi labuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tu duduk ngepok hidup. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang kita maksudkan di sini adalah segala puji itu lillah, al-mustahiqun lillah. Yang berhak, yang layak Allah jua. Kita tak layak dipuji sebab tak ada gapo sekara kita. Tak ada gapo sekara. Kita pernah dengar Ustaz Mahizak dia dalam satu video dia katakan contohnya kita naik motor. Motor yang kita pinjam pula. Orang kata hebat naik motor dah. Mai ngajar naik motor. Motor pula besar. Lepas tu koci tekuk pula. Motor, orang kata, Jumaat kata, hebat ustaz motor, hebat. Kalau kita sedar bahawa motor tu motor pinjam, motor orang, kita tak perlu ngepok hidup, kita tak perlu bangga. Sekadar kata terima kasih pada ni. Dah lah ngepok hidup ada. Lepas tu kaki pula jetak. Kaki tu tatah rasanya. Berasa kan nak terbang orang puji. Padahal dia tahu dah ya khabar bukan hak dia. Ni orang tak sedar, ni orang tak khabar. Dia berasa puji itu sangat bermakna dia berasa. Maksudnya apa? Kalau kita khabar bahawa motor tu atau milik hak kita naik tu bukan hak kita, kita sewa atau pinjam, walaupun orang puji melaut sekalipun, tak ada terkesan sikit rambut. Pernah hamba keluar pitih daripada bank, 50,000 di bank, ambil waktu buat pitih. Bukan semua lah, kali tu ya untuk pembangunan. Jadi kita pergi bank tu, ngerutin kita, zaujah kita.
Kita berhigo kan. Ada kata kan, oh hebat abang putih banyak. Oh. Oh kaya. Oh, abang putih 50,000. Oh hebat. Kita baru ambil putih tu dia puji kita. Lepas dia kata, awak oyak lah setara mana pun awak oyak saya tak jejah sikit rambut. Sebab apa? Bukan hak saya, putih ni hak pondok. Kalau hak saya lain cerita. Awak nak puji melaut pun. Ni hak pondok ke sayang. Tak ada saja je dia kata nak puji. Kita kena khabar bukan putih kita. Mana? Kau bawa putih orang pun ngepok hidup. Ada kau benda hari mana ayah hing kita? Apa cikgu hing kita? Tak ada. Kau mana benda hari? Ada. Bawa putih orang ngepok hidup dah. Jalan belagak dah. Tak ada tu tak segar mana. Jadi bila klik kepada cerita kita dengan Tuhan ni, gapo hak milik kita sebenar? Ada tak? Ngerti Ngerti tak Imam? Ada gapo kita? So, mari benda hak kita ada. Tak ada. Mana kalau kita kata hak kita, kereta kita, motor kita, rumah kita, tanah kita, isteri kita, itu semua majaz. Hak kita kecek lah ni hak hakiki. Hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Walaupun di gerai tu nama kita, rotek tu apa? IC di boreh tu nama kita, tapi itu adalah majaz, pinjaman sahaja. Tu. Boleh. Dia ada majazi, hakiki. Kita nak cakap majaz ke nak kecek hakikat? Tapi kalau kita kecek hakikat pergi kedai kopi, tak sudah sama mentah lerak air teh atas kepala. Orang tanya gini, jawab gini. Tak sudah sama orang yang kecek hakikat ni dah. Jadi hakikat tu kita kecek dalam majlis ilmu saja. Di luar sana kita kecek atas majaz. Mutus apa, kereta mari mana, nak pergi buat gapo mana dah. Siapa mati bila sakit gitu contohnya. Cuma kalau bab kematian ni, kalau kita jangan duduk tupu sangat pada asbab musabbab. Contohnya pada bab kematian lah. Hari ni ada kematian di kampung kita tu. Dia kita royak dulu. Bila dapat kematian tu, berita kematian tu, royak dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada dia juga kita kembali. Barulah kita nak tanyanya sebab apa musabab tu. Ni tak ada apa-apa lagi. Ya kau, mari. Nasabah, mari segar-segar molek. Khabar kau tak ni. Kalau nak tanya sebab pun, biarlah puji Tuhan dan kita sedar bahawa daripada Allah juga kita datang, kepada dia juga kita kembali. Baik. Ada orang tu kerah-kerok kan dia kata. Dia kata, tahu dah hak Tuhan, dah kita cari. Biasa dengar ayat tu, biasa dengar. Tengok, biasa dengar tu imam kita apa. Dah hak Tuhan, jodoh tu hak Tuhan. Dah dia mau cari, nyejopo. Kau ni kat mana pun. Hak mana betul sebenarnya? Sudah. Nak jawab kat mana tu? Baik. Fakullu muyassarun lima khuliqalah. Jawab gitu. Begini faham? Setiap suatu Tuhan mudahkan bagi apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan mana takdir Tuhan tu, dia tak akan berlaku melainkan apa yang Tuhan dah takdirkan dahulu. Sejak azali lagi Tuhan takdir dah. Sebab apa kita berasa nak sangat kepada sesuatu tu. Sesuatu ni. Dia keinginan mari sangat dalam hati tu sampai tak dengar tidur, makan tak lalu. Itu menunjukkan bahawa tanda-tanda lah, tanda bahawa takdir Tuhan tu nak wisapa kepada satu benda tu, nak pergi. Kita nak pergi ke, nak buat ke, nak bini ke. Jadi nak wisapa ke benda tu, tu panggil. Kadang-kadang
Ada juga yang boleh kata ataupun hatif ataupun lintasan hati itu daripada iblis, syaitan ada juga. Kena istighfar molek. Kena istikharah, tu minta tolong Tuhan tunjuk jalan. Tapi lepas dah berlaku, tu orang panggil ni Tuhan nak jadi ke sebenarnya. Sejak azali lagi. Tu. Panjang kau tak panjang jodoh tu, jodoh lah dah. Panjang kau tak panjang tu, hak tu lain cerita. Ni hak Tuhan jadi dah, sejak azali lagi. Kita faham dia pun etikad supaya kita juga, cuma dia nak tocok kita. Main sama orang ngaji kat balas tu itulah. Tak benar sama. Baik, alhamdulillah, segala puji itu milik Allah, mustahiqun lillah. Rabbil alamin. Lillah tu Allah mana? Bagi Allah. Segala puji-pujian tu milik Allah. Kita lantunkan kepada Allah. Jangan masuk oleh hati kita. Kemudian Rabbil alamin tu sifat bagi lillah tu. Allah mana yang Tuhan sekalian alam. Rabb mana yang mentadbir, mengatur. Al-alamin sekalian alam. Jadi alam. Kullu ma siwallah. Itu. Alam itu setiap suatu selain Allah, alam belaka. Bukan sui alam tu alam lain ni. Alam. Alam, mana setiap suatu selain Allah, semuanya dikira alam. Lepas tu alamin tu, tu jamak. Kalimah mufradnya alam. Maka bila dah satu alam, dua alam, tiga alam ke atas. Tiga alam. Berapa alam ada? Banyak lah ke atas jadi alamin. Itu benar. Ni bab tauhid ni kena kemas molek lah bagi kita. Bahawa Tuhan tu mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma ada. Terkaya dia pada setiap suatu berhajat ke dia belaka. Tu panggil ilah. Dalam kalimah la ilaha tu. Ilah yang kedua tu. La ilaha illallah. Tu. La ilaha illa Allah. Jadi dalam kalimah la ilaha illallah tu nak tupu kepada ilah sekara sebenarnya. La tu la pertama tu nafi. Mana kita nak kata tak ada. La apa illa tu kecuali mana isbat Allah. Tu kan. Nafi isbat hanyalah Allah jua. Jadi nak ayatnya ilah tu namanya ilah ni lah. Makna apa ilah? Dua sifat bagi ilah. Iaitu terkaya daripada setiap suatu berhajat ke dia belaka. Boleh? Tak letak. Apa makna terkaya? Maknanya dia tu tak berhajat. Tuhan ni dia tak berhajat kepada alamin. Iaitu setiap suatu selain dia. Contoh ni bukan kata Tuhan bertokar. Ni contoh Tuhan. Selain daripada dia, tu alam belaka. Maknanya dia tak berhajat kepada selain daripada tak perlu, tak bergantung, tak berhajat. Berhajat bahasa Arab, bahasa Melayu panggil hajat juga. Dia tak tupai. Dia tidak ambil gharat, dia tidak ambil gharat. Tak mengambil bekah. Gharat tu tak mengambil bekah atau tak ambil dia tidak mengambil kepentingan diri dia. Jadi dia tu Tuhan. Yang lain pada dia tu alam ataupun kullu ma siwah selain pada dia. Siwahu selain pada dia. Hasa dia tu tak berhajat kepada setiap suatu. Setiap suatu tadi berhajat ke dia belaka. Jangan kata waktu lah. Jangan kata waktu lah. Lain itu, lain. Tuhan tu lah. Kita cakap Tuhan dengan makhluk. Tapi pahaman kita tu lain-lain. Dia tak berhajat kepada setiap suatu. Okey. Beres itulah. Beres dah. Maka setiap suatu tadi berhajat ke dia belaka. Tak lepas. Kita ni tak lepas ke dia. Tak lepas daripada dia sikit kabut. 1 detik, 1 second pun tak lepas. Itu baru boleh jadi Tuhan. Dua perkara sifat Tuhan. Situlah pecahnya
Tuhan tak bertempat, Tuhan duk selo atas aras, semua tu mai ikut mana? Faham lagi, faham? Sikit ya tak faham situ, ya tak faham makna ilah tu ataupun mensucikan Tuhan daripada sifat kekurangan. Bersifat kurang tu mana? Sifat makhluk lah. Maka bila kita etikad Tuhan tu tak berhajat kepada setiap sesuatu, maka akal kita tak boleh terima kata Tuhan tu duk selo lendik atas aras. Tuhan naik turun. Sebab apa? Sebab aras tu adalah sesuatu. Aras tu sesuatu, yakni makhluk dia, alam. Maka apabila dia tupai duduk atas aras, mana dia tu tupai, punahlah makna ilah tadi. Mu etikad ke tak? Etikad dah ke mana? Kalau dah etikad dah kan mestilah tidak akan mari perkataan ataupun perkara-perkara yang mencemarkan duli Tuhan tu. Mencemar duli dah. Sebab tu sebagai ulama kata orang Wahabi ni dia telah mencipta berhala dalam kepala otak dia sendiri. Dia kata dia sembah Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang ada muka, ada tangan, ada kaki. Tuhan dia. Kafir lah tu. Siapa? Tak tahu siapa pun tak royak orang tu orang ni. Tapi faham etikad Wahabi, dia mengatakan Tuhan itu berjisim, berjirim dan sebagainya tu, dia telah mencipta berhala dalam kepala otak dia. Maka dia semua berhala tu. Kita ahli sunnah jemaah, Tuhan tak bertempat, Tuhan tu laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa dengan sesuatu pun, Tuhan tak berhajat, Tuhan itu bersifat kesempurnaan. Sifat kekurangan tak ada. Dan munazzahun 'anil naqais. Suci Tuhan daripada segala sifat kekurangan. Boleh? Baik. Itu kaji bab tauhid pula dah insya-Allah. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin. Jadi tak je? Jadi tak je tu? Dia tutup apa? Loceng. Tutup alam, tutup. Baik. Wassalatu wassalamu. Selawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad. Okey, baik. Wassalatu wassalam. Selawat pertama dan ataf. As-salatu. As-salatu selawat daripada Allah, daripada malaikat, daripada manusia. Beza tiga makna. Selawat daripada Allah adalah rahmat wassana. Kemah. Cikgu, terima kasih Cikgu Aziz. Wassalatu wassalam, selawat dan salam. Selawat tu daripada Allah adalah rahmat. Daripada malaikat adalah istighfar. Wa du'a'u lahu. Istighfar dan doa. Kemudian selawat daripada kita manusia ni, daripada bashar, ada talabur rahmah war raf'ah lahu minallah. Kita minta rahmat. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah supaya Tuhan rahmatkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Sebab apa nak sebut tiga tu? Sebab selawat daripada Allah ada innallaha wa malaikatahu. Kalau orang tanya tak, Tuhan buat gapo lah ni? Sudah. Pelik lalu soalan. Dia tak jadi Wahabi ni. Kita nak tanya Tuhan buat gapo lah ni? Tuhan buat gapo? Bukan Tuhan duduk mana? Kalau kata Tuhan duduk mana, memang tak boleh jawab tu soalan bid'ah tu. Kerana Tuhan tak bertempat. Ni Tuhan buat gapo lah ni? Beding kita. Tuhan buat gapo lah ni? Ngajar. Jawabnya dua perkara. Pertama, Tuhan sedang mengada, mengekal, mentiada. So tu baru.
Tuhan sedang mengada, mengekal dan mentiada. Ijad, imdad, i'dam bahasa Arab lagi. Ijad, mengada. Iaitu mengadakan daripada yang tak ada. Hak tak ada, Tuhan pun mengada atau panggil kerja Tuhan. Yang kedua, mengekal. Imdad namanya. Imdad bahasa Arab. Melayu panggil mengekal. Kekal ke apa? Mengekalkan barang yang diadakan tadi lah. Daripada tak ada kepada ada dan sedia ada lagi tu panggil imdad. Ada, duk kekal dekat dia ada. Kemudian meniadakan, mematikan, menghancurkan, membinasakan, tu namanya i'dam. Gitulah. Sekecil-kecil benda kita faham nampak pada nafas kita. Kita tarik nafas. Daripada tak ada nafas kita pun tarik. Tu panggil ijad. Kemudian nafas tu masih ada dalam dada kita lagi. Orang panggil imdad. Kemudian kita embuh balik namanya i'dam. Tak payah buat pilihan slow. Kita buat dia. Kita duduk nafas tu maknanya ijad, imdad, i'dam. Ijad, imdad, i'dam. Ijad, imdad, i'dam. Ijad, imdad, i'dam. I'dam tu mati dah lah. Kita ni duduk sedut. Yang kedua, bila ditanya orang, Tuhan buat apa lah ni? Tuhan duduk selawat Nabi. Dia nak cara lah ni ya. Dulu, kini dan selamanya, Tuhan tu duduk selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Tuhan kata, aku dan para malaikatku senantiasa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman kepada aku, kepada Nabi, kepada malaikat, kepada hari kiamat, qada-qada. Sallu alaihi. Tuhan kata, selawatlah oleh kamu semua juga katik kepadanya, ke atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labbaika ya Allah. Kita menyahut seruan Allah. Banyakkan selawat, terutama hari Jumaat, malam Jumaat. Dan hari lain pun selawat Nabi, insya-Allah. Makna kita selawat tu, kita minta ke Tuhan rahmat ke atas Nabi Muhammad. Tu, minta. Kemudian wassalamu dan sejahtera atas Sayyidina, penghulu kita. Ke atas penghulu kita. Ni Sayyidina Wahabi tak saya juga ni, buat Wahabi. Jadi kita tengok Sayyidina ni, mana kitab ni ahli sunnah jemaah ni. Pengarang dia, musannif ni. Penghulu kita Muhammad. Badal bagi penghulu. Muhammad tu badal. Khataman nabiyyin tu sifat. Yang penyudah bagi segala nabi-nabi. Wal mursalin. Kita pergi cepat-cepat. Tak saya nak hurah banyak Sayyidina Muhammad Khataman. Kita lagi pada isi kitab. Wal mursalin. Penyudah bagi para rasul-rasul. Wa ala alihi. Wa ta'atah kepada as-salatu wassalam. Ala alihi. Ke atas ahli keluarganya. Wa sahbihi. Dan sahabatnya Nabi. Ajma'in, kesemua sekali. Kata Nabi SAW, al-ashabi kan nujum bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ini semuanya seperti bintang-bintang di langit. Dengan mana saja kamu mengambil pedoman, nescaya kamu dapat petunjuk. Apa maksud saya mari sini? Ayatnya jangan kita kecam mana-mana sahabat Nabi. Boleh? Orang yang kecam sahabat Nabi itu Syiah. Orang yang menghina keluarga Nabi adalah Khawarij. Dan orang yang kecam keluarga Nabi itu Khawarij. Orang yang kecam sahabat Nabi itu Syiah. Begitu kan? Ketukar. Syiah dia muliakan Sayyidina Ali. Tapi dia caci sahabat-sahabat yang lain. Kalau Khawarij, Wahabi termasuk Khawarij. Khawarij, dia hina sebaliknya. Dia hina siapa? Dia hina ahli keluarga Nabi. Dia memuliakan sahabat. Kita ahli sunnah jemaah, dua-dua gabung. Kita memuliakan ahli keluarga Nabi dan memuliakan sahabat. Itu kita ahli sunnah jemaah. Nak kenal seseorang itu ahli sunnah jemaah, orang itu kalau dia kecek, cerca nak hina Nabi, atau nak hina sahabat, itu bukan ahli sunnah jemaah. Atau nak hina keluarga Nabi, bukan juga ahli sunnah jemaah. Ahli punuh. Ahli punuh. Baik.
Apa makna ahli sunnah? Mula sikit. Ahli iaitu puak, grup. Bahasa Arab panggil, bahasa Inggeris panggil grup. Ahli mana grup, kumpulan. As-sunnah kena kepada Nabi, sahibus sunnah. Kemudian wal jamaah kena kepada sahabat dan keluarga Nabi. Amma ba'du. Amma tu mana ada pun, ba'du selepas itu. Dia jemah dah tu. Ada pun kemudian daripada itu, daripada basmalah, alhamdulillah, basmalah, hamdalah dan wassalatu wassalamu ala rasulillah tu, maka inilah suatu muhimmah. Inilah tu duk mana? Fi zihni musannif. Ni kata inilah lah, ni memang ada dah semua. Inilah kita pun dapat belik. Hak siap dah. Kalau kita sebagai pengarang, pena peng tu duk inilah kertas lain kosong lagi belakang tu, tak tulis lagi. Kau dia buat belakang kita tulis isi belakang baru mari mukadimah, gitu ke? Tak ada kan tak? Mesti yang mari mukadimah, maka inilah iaitu hak duk mana inilah fi zihni itu. Suatu muhimmah, suatu yang penting. Muhimmah itu kewajiban yang amat penting. Terjemah gitu, boleh. Perkara yang wajib dan lagi penting. Ataupun dengan ai ahammul muhimmat, boleh. Muhimmah itu iaitu perkara yang penting di kalangan pihak penting-penting. Dia ada mabadi asyarah. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wal hukmu wal istimdadu wal ismu wal istimdadu hukmu syari'u. Tu dia ada sama. Mabadi asyarah ni untuk nak masuk dalam satu ilmu tu 10 tu. 10 perkara tu kena tahu daripada apa nama tajuk ilmu tu, apa pembahasan ilmu tu. Samarah yang ni buah hasil daripada ataupun hukum pula kelebihan dia apa. Jadi 10 perkara semua. Lebih kurang apa nanti kaji baliklah. Dan kadang-kadang ilmu tu dia ada perkara yang sabit dengan ilmu tu fan. Dia ada kadang ada 5, kadang-kadang orang amai semua 10 sekali ada berlaku fan. Maka inilah suatu muhimmah yang ditakuti. Mana yang ditakuti yang menjadi peringatan, gitu maksud. Yang ditakuti mana yang menjadi suatu peringatan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Hanya perempuan yang telah bersuami atau yang bakal suami tak takut lagi. Gitu lah. Maknanya termasuk apabila kata yang telah bersuami, hak yang nak bakal bersuami pun kena beringat juga. Kena belajar, kena tahu. Yang dimaksudkan yang ditakut atas tiap-tiap perempuan, maknanya yang menjadi peringatan atas tiap-tiap perempuan yang mana sifat bagi perempuan itu yang bersuami. Yang telah bersuami, ia perempuan itu. Iaitu takut tu. Yang ditakut tu. Apa yang ditakutkan atas perempuan itu? Yang telah bersuami, mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya, perempuan. Jadi peringatan kepada perempuan yang telah bersuami, beringat apa yang dia telah buat terhadap suami dia yang dikira durhaka ia kepada suaminya. Maka wajiblah atas segala perempuan, ini hukum pula, hukum. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu, yang telah bersuami ataupun yang telah bersuami itu wajib belajar dan mengetahui ia akan hukumnya. Perempuan terhadap suaminya atau pekerjaannya, itu kembali pada pekerjaannya.
Ilahnya kerana apa? Kena belajar wajib nak hukum wajib nak kena belajar ni tuan-tuan, puan-puan. Sebab apa kena belajar? Supaya tu ilah atau agar bahasa Melayu supaya mana agar terpelihara akan amalnya perempuan, terpelihara maknanya terjaga amalnya. Terpelihara, segala, semua amal perbuatan. Amal ni, bahasa Arab, Melayu panggil perbuatan, pekerjaan. Yang kebajikan, segala hak kebaikan dia buat tu, ada terpelihara dari surat amalan dia tu. Gitu. Tak jadi sia-sia lah. Maknanya, dia semaya, Tuhan terima, ditulis di surat buku amalan dia. Dia puasa, Tuhan terima, dari buku surat amalan dia. Dia kucatai ke anak-anak dia ke ataupun dia basuh baju, dia urus rumah, semua tu dia ditulis terpelihara. Mana apa terpelihara? Tertulis dalam buku surat amalan dia. Setiap kita tak boleh lari. So, kiraman katibin tu, surat amalan kita tu. Jadi apa dia kena belajar kitab ni? Sebab supaya nak suruh jaga amalan kita tu, amalan perempuan-perempuan yang telah bersuami tadi tu, tidak jadi haba'an mansura, bahasa Arab panggil. Jadi debu bertebangan gitu. Bahkan tak terima dulu lagi, tak terima mula lagi. Dalam hadis Nabi sebut, Salasun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibra. 3 golongan, 3 puak yang tidak diangkat amal semaya dia. Khusus pada semaya, umumnya kepada semua amalan-amalan lain. Puasa, sedekah, zikir, baca Quran, semua tu. La turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibra. Tidak terangkat pun walaupun atas kepala dia sejekar pun. Amalan kita, itu menunjukkan bahawa amalan kita ni terangkat naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke naik ke-7. Ada tapisan tu. Langit pertama ada malaikat yang jaga duk tapis. Dulu naik langit kedua pula. Malaikat langit yang menjaga langit kedua duk jaga yang tapis pula. Adakah amalan ni ikhlas ke, bersih ke, tulus dan sebagainya. Naik pula. Siapa ke langit ke-7? Payah kat Allah tu dia terima dah. Payah ke? Takutlah kita dengar begitu, takutlah kerana Nabi tu diutuskan untuk menceritakan perkara yang basiran wa nazira. Dia berita gembira dan berita yang menakutkan. Jadi tak terangkat amal seseorang perempuan, seseorang itu semaya puasa lahir dia, sejekar atas kepala pun tak terangkat. Maknanya tak terima sama sekali. 3 golongan. Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki mengetuai satu kaum, sedangkan kaum itu benci ke dia. Tuhan tak terima semaya bel orang pemimpin ataupun Tok Imam ke apa ke, Tok Ngulu ke, atau menteri besar ke. Dia jadi ketua bagi satu kaum tu, sedangkan kaum puak dia tu tak setuju. Tak setuju tu ada ilah lah ulama ayat bahas pula dengan atas mata hadis saja. Ulama kata tak setuju tu sebab zalim dia, bukan sebab dia uduh, bukan sebab dia miskin, bukan sebab dia cacat. Sebab apa sebab apa kaum dia tak setuju ke dia? Sebab zalim, perbuatan dia tu menzalimi. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Ni tu apa panggil syahidnya. Dan perempuan yang tidur sedangkan suaminya marah ke dia. Suami duduk bekak, tak puas hati ke dia. Dia tidur. Semaya bel dia Tuhan tak angkat, Tuhan tak terima. Allah ni hati-hati. Itu maksudnya Tuhan tak terima. Terpelihara belajar kita ni supaya apa? Supaya kita ni amal kita tu dapat kita baca di hadapan apa yang terlekat karbon. Kalau photostat masuk kertas putih, lekat karbon tu. Lekat. Ni kat masuk kertas putih, tubik putih juga. Atau lekat tulisan. Tak gelek. Zaman dulu cari gelek tak? Gelek tak kerung, tak keren, tak tubik. Tubik kertas kosong. Kita nak biar lekat karbon. Lekat amalan kita tu biar lekat di surat amalan kita.
Terutama pada perempuan, khususnya pada anak cara ni. Ya kita ni bukan ya godel perempuan saja ni. Hak belakang nanti ya godel lelaki pula. Tapi ya pergi ke perempuan dulu. Nanti ya ke cara muslim panggil kaum lelaki pula pada suami, tanggungjawab suami. Tu dia. Baik. Yang ketiga, daripada 3 golongan yang tak diterima oleh Allah Ta'ala semaya waras jekah tadi, tak terangkat waras jekah, wa akhawani mutasariman, 2 saudara yang berkelahi. Ni ramai ni kena belaka. Hak puan pun balah, hak lelaki pun balah. 2 saudara hak berkelahi, semaya bel Tuhan tak terima. Puasa rahi semua Tuhan tak terima. Matilah daku. Boleh kita kata, demo bukan Tuhan. Sedap. Ada dekat ayat tu. Demo bukan Tuhan, nak menang dia lagi. Lagi ya. Demo bukan Tuhan kat. Jumpalah Abu Qamih juga. Kita baca ni hadis Nabi. Nabi pula terima daripada Jibril. Jibril pula terima daripada Allah Ta'ala direct. Nak panggil? Nak kerahkan lagi. Jadi jangan balah, jangan kelahi. Kena minta maaf sama kita, silaturahim terutamanya, sesama madu, sesama madu biasa duk kelahi semua, gitu, jangan dibalah. Tuhan tak terima amal ibadat kita. Baik, kita maaf. Kalau misalnya saya tak boleh tengok muka dia ustaz, saya maaf dah, tak apa, tu lain cerita. Saya tak boleh tengok, tak saya kecek dengan dia, tapi saya maaf dah ke dia. Saya pun dah hantar WhatsApp mesej dah ke dia, surat apa, minta maaf dah. Saya pun maaf ke dia, saya maafkan apa yang dia buat saya pun minta maaf apa yang saya dah kata ke dia. Sesat. Cuma tak si jumpa. Itu lain cerita. Itu tak apa tu gitu. Maksudnya lemah lagi imej setara tu. Cuma sekurang-kurang hati kecil dah maaf dah ke dia. Dan kita pun hak salah kita tu kita minta maaf dengan dia. Ada sah. Sebab mati ni dia tak kenal usia muda tua boleh ingat situ. Apa ustaz mesti kita kena minta maaf sebab mati je. Sebab akhirat kita lepas mati ni tak boleh klik mari tak boleh dah. Baik. Baik dan mengetahui Allahumma salli ala sayyidina di mana ni? Iaitu mengerjakan perkara. Maka wajiblah segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya. Belajar dan mengetahui. Secara detail tu. Mana nak tahu mari mana? Mari dah belajar. Apabila belajar ada tahu gitu. Utlub wa ta'allam hatta tata'allam. Belajarlah ataupun utlub mana mencari dan belajar sehingga kamu benar-benar tahu. Kalau duduk dakwa saja tahu dah, tapi tak pergi belajar. Duk main Shopee, duk main Lazada, bunyi dah Shopee ni, bunyi dah Shopee. Duk main Lazada, duk main television, tengok radio, duk main majalah, ujang dan sebagainya. Ilmu nak ikut mana? Karena Nabi kata al-ilmu bit-ta'allum. Tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Al-ilmu bit-ta'allum. Pengetahuan itu dapat tahu dengan sebab belajar. At-ta'allum ay takalluf. Kena bersungguh-sungguh belajar. Itu bukan belajar sekadar batuk tangga tak. Batuk di tangga. Bukan batuk itu tak. Batuk bagaikan batuk lepas di tangga. Batuk. Bukan batuk makan orang. Tu. Ni gayung. Gayung hak basuh kaki tu. Dia buat ngepu gunnya tu dah. Sampai dulu. Batuk namanya. Tapi dia tak letak tempat dia. Lepas tangga gitu ya. Bagaikan batuk. Lepas di tangga. Dia kata. Kau salah. Apa dia? Nak tak ingat. Bukan. Batuk tu bukan batuk. Batuk. B-A-T-O-K. Batuk. Baik. Jadi kena belajar bersungguh. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Baru dapat ilmu. Gitu. Kita pergi sungguh, hak tu guru kita ayat arwah Bapa Mik kata. Belajar sungguh boleh, tak ada apa. Dia kacau semua, dia ayat semua. Al-ilmu bit-ta'allum. Belajar sungguh. Kita ngaji pondok seligi tu
pergi tupai-tupai gitu ya, setahun lebih. Boleh buat tazkirah masjid-masjid dah. Masa tu tak ada kitab, tak ada lagi ya. Tak ada nahwu soroh, tak kemah lagi. Tapi boleh dah ganti-ganti Ustaz Khairuddin untuk mudi pondok Ahya Ulumuddin tu. Kita ganti dia, kadang-kadang dia tak cekak ke, dia ada urusan kita ganti. Dia pun agak gitu. Baik. Supaya terpelihara atau ilah yang kedua supaya baca dah ya tak? Supaya terpelihara segala amalnya dan kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Dan lagi pula ilah yang kedua iaitu beroleh manfaat. Tadi ilah pertama terpelihara daripada rusaknya segala amal kita. Yang kedua, beroleh manfaat, dapat faedah akan dia di hari akhirat esok. Boleh? Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik itu adalah orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan buat perkara yang lepas mati. Itu manfaat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, kata Nabi. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan akhirat lah. Dalam Quran itu kata, Allah Ta'ala berfirman, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat lah sebenar-benar kehidupan. Tapi kerah-keruk kita ni lah. Sepatut kita tengok orang mati, kita ziarah, ataupun kita urus jenazah, tanah, kapal semua tu, menjadi insaf lah bagi kita. Tapi dok. Balik asal semula. Tak ada seminggu tak ada sehari. Maksudnya hak balas situ dia gali kubur dah, dia bahagia juga peman dia mayat dah. Tapi duk balas situ, salah kalau bab balas. Kalau ada sifat riak-riak situ, kalau ada jenis suka belagaya situ, jangan dak apa tukar gali kubur, enggak belagaya. Baik. Sebab Nabi kata kafa bil mauti mau'izatan, memadailah mati itu sebagai peringatan. Kerana beberapa siksa, inilah bagi manfaat ataupun terpelihara segala kebajikan. Inilah juga yang kedua, dapat manfaat. Inilah yang ketiga, supaya kerana beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhakakan suaminya di dalam dunia ini pada esok harinya. Mana siksa-siksa itu pada esok harinya, hari akhirat esok. Tu. Maksudnya atas dunia ni sedap lah demo, duk ngata ketuk lelaki, duk sakit hati. Sedap apa sedap lagi, lebih laginya bila dia kupu dengan adik-beradik dia. Tok lelaki ada cokoh, sore dah duk makan meja. Dia duk kupu adik-beradik dia dengan pak saudara, dengan mak abah dia. Dia kata boleh kau tok lelaki dia gini. Allah orang jatuh kak. Kalau demes pun nak mati dah. Kita dekat demes pun bangun macam. Dia sedap. Tok lelaki senyap bokok. Tak boleh buat kuat kapek ni. Rumah kita kobar pun tak boleh minta tolong. Senyap tak lagi. Sedaplah dia mau ngata. Nanti esok sesal di hari akhirat esok. Tak berlaku situ gini baca itu sini dah. Kita ayat tu bukan orang sini dah, maaf apa tu. Kita orang di Padang Baduk tu. Dia di Afrika Selatan tu ada satu tempat namanya sedap dia. Bukan orang sini. Orang sini pun lebih kurang. Baik, kerana beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka ke suaminya di dunia dan dapat siksa itu pada hari akhirat. Sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Hari kiamat dinamakan Yaumun Nadamah. Apa nama Yaumun Nadamah? Hari penyesalan. Semua orang akan menyesal.
Hatta orang masuk surga pun Nabi kata menyesal juga. Tu. Apa masuk surga pun menyesal? Kerana dia melihat orang lain surga, orang lain lebih tinggi, lebih hebat, lebih mewah daripada surga dia. Baik. Bangun dah bila. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tiadalah berguna oleh sesalan dan duka cita pada waktu itu. Ada kena. Ada guna tak menyesal esok? Ada orang puas sini kata, ternyesal esok tak apa, orang nyesal learning gitu. Ada. Itu tak segar tu. Biasa itu tak berimeh mana tu. Orang kata payumah. Payumah. Biar tak payumah pun. Sudah. Ada. Bukan cara buat tu. Cara buat hormat suami. Bukan masalah tu. Baik. Dia masuk belakang tu. Masuk belakang dah. Bila kita tengok suami kita berkelayak ke. Dan dia boleh. Berilah. Nak tak surga ke. Maka tiada berguna oleh sesalan dan duka cita pada hari waktu itu. I'lam, ketahuilah olehmu tu. I'lam ay utlub wa ta'allam hatta tata'allam. Itu mana i'lam. Arti i'lam ketahui olehmu. Kat tu dah. Wallahu ta'ala alam. Marahlah orang puan dah. Kita baca kitab ni sudah ada. Tadi ada kan tujuan belajar ni untuk kita nak baiki diri. Betul? Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih lana qarabatil lana fi dinina ma'a kulli unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah. Ada ping kena